Gua ingat, you belum masak ah. You mesti fikir you belum masak tau. Okey. Kita tunggu. Kita kasih putuskan itu tadi punya batang-batang pinang. Kita putuskan dulu. Allahu Akbar. Allah. Sudah pula ada tipis. Ha? Belum masak. Ini. Tipis sedap. Kasih dia pecah dulu. Kita kasih dia sampai pecah rumah. Pecah bintang. Pecah minyak. Oh, you punya resipi, sorry. Ini satu kali. Hello host, lu jangan tengangan gini. Tengok. Gua cakap ini ya, ini maplay kalau bising lagi ya, gua halau dia. Lu diam-diam sebelum gua tarik lu punya tanduk buat sup nanti dalam. Dengan ala-ala, oh, dari lembu patah. Okey, kalau sementara kita tunggu sudah pecah minyak kan. Baru kita campak. Campak lah. Ini mie kertas. Hah? Dia kata mie flat. Mie flat nah. Dia kata mie kertas. Ini tak apa, berterabur tak apa, boleh letak dalam dia. Panas kalau Okey. Kita gaul lah, kasih sebati. Lepas tu nanti sambil sebati ya kita boleh tunggu. Okey. Kasih sebati ya. Sejati itulah kau ucapkan. Janganlah, tengok dulu. Tak tunjuk yang realism yang kita tengah masak. Ini betul punya kejadian, bukan semalam punya kejadian tau. Ini betul punya. Tadi semua sudah masuk kan? Sekarang sudah 34 mata memenang. Terima kasih guys. So tak cakap apa-apa, kita yang cakap tak guna punya host. Okey. Nanti kita kasih sama-sama, kita rasa, mesti mau rasa. Okey? Sedap. Gua punya sedapnya. Gua cakap sama you Tengok, nampak? Dia punya mie kertas betul. Mie kertas kan? Sekarang jadi di paper. Ya, samalah. Harus tapi tak ada air. Ini dia punya resepi. Saya punya resepi, tak ada pakai air punya. You resepi mana you pakai air? Ini tu dah spray. Sekejap buat cari air, mana air? Itu minyak. Tak payah air lah, gua suka kering-kering lah. Sama lah kita. Gua Cindian mana makan itu air-air punya? Mana? You Melayu ke? Minang. Okey. Siapa ada masalah jerawat, jeragas, ulat batu, ulat gonggong di muka, kalau sudah masak macam gini petua orang tua-tua cakap Kau Cina mesti ambil dia punya wap. Sedap. Okey, tak ada kain macam mana mau angkat? Oh, panas. Tak apa, lu pakai saya punya ni tandur ada? Itu apa? Tak apa. Panas. Okey, sudah siap. Banyak cepat, banyak ringkas. Okey. Lu scoop lah taruh sana. Apa susah? Wah, chef mana ada scoop satu-satu punya. Thank you. Minyak banyak Dia yang masak dia cakap minyak banyak. Oh, sedap apa? Bau dia sedap. Bau dia sedap apa? Tak rasa, bau dia sedap. Tapi dia Kau nak makan, kau tak bayar. sedap dia tu. Kenapa punya baik? Ni, belum apa? Hello. Ya, sudah siap. Sabar. Rasa. Tengoklah siapa yang masak. Mie gorengnya. Macam ada banyak minyak lagi dalam tu. Kita tak ada ambil dia punya minyak dong ori. Tak off dulu. Nampak? Gapu tak ada. Topsik tak ada. Tak ada apa? Macam mana mau rasa? Masak dulu, masak dulu. Nak makan. Tunjuklah sana, tunjuklah. Okay, tunjukkan kat viewers. Okay, this is my presentation. Presentation. Present. You present to me, I present to you. Okay, cantik tak? Sedap
Eh! Lu tiba-tiba secara Okay guys, lah sorry. kita masuk. Saya tadi pasal lambat sangat tak nak awal serantai nanti kan kesian host kita. So saya telah masukkan perenca dia yang apa ni? Dia masih tak kan? Kenapa matikan api dia? Okay guys. Okay, sambung masak again. Biar Okay. kita tahu. Okay, resipi Cik Pah hari ni very simple. Okay, saya dah masukkan minyak. Bawah. Saya dah masukkan minyak. So, kita akan gaulkan dia hingga sebati guys. Dia bercampur semuanya ya. Saya tak suka masak merah-merah sangat. Pasal kemerah-merahan ni ibaratkan macam apa tahu. Bunga-bunga matahari. Tepi samping. Kan? Betul ni mana? Kopi ni pencah mana? Yang kau taruh ni apa? Ini aku punya. Yang kau taruh sini kenapa? Oh. Yang mana? Okay guys, Hepa akan keluarkan secret Hepa. Okay. Ha? Apa? Saya naik listrik. Tapi nak macam mana? Ya, Dek. bukan nak buka, jangan risau. Saya tahu live perencah saya. Bocah. Ini tak ada orang-orang masin ni. Kita orang Melayu pakai gigi kak. Jangan banyak-banyak. Okay, dah. Dek, cepat dah. You tak ada cakap apa yang lagi letak dalam? Oh, saya taruh tadi freezer serbuk saya yang special. Yang saya tak tunjukkan kat orang. Okay, pasal ni adalah special. Dek. Ayo. Sebab itu ramai di luar sana chef, kebanyakan semua lelaki, tak ada perempuan. Ya, betul. Perempuan ni macam jadi. Nampak? Bentar guys. Letak apa? Bawang. Tak bawang putih, bawang serbuk, bawang halia. Okey. Bawang halia. Tengkorak merah. Lobak merah. Sorry lah, saya ni dah lama kan. Panas. Pada api tangan apakah? Okay, rasa bau dia dah naik kan? Baru dah kita taruh. Kita jangan taruh ni dulu. So, pasal kita nak ada rasa kan? So, kita tak ketepikan dulu. Kita akan scoop dia punya Telur? Ada punya apa telur? The ingredients dia dulu. So, Oh, 2 kali ya. 2 kali masak. Banyak licin lah ini resepi. Pasal kita nak orang rasa yang sedap kan. Oh. Okey. Nah, okay. Ar. Kari Okay. ungger. Kari ungger. Tadi apa sebutan dia macam mana? Yara. Yara. Okey, kerana minyak mana? Okay, saya akan tuangkan bubukkan minyak sedikit sahaja tuan-tuan dan Kecil puan-puan. dulu. Tak apa, tak payah. Kita nak dia punya rasa absorb. Okey. Ni api tak ada. Ada. Okey. Sekarang ni macam ada sengit sikit Dah. Terus Betul. tak ada sengit. Pasal dia air dia kesini. Lagi sikit dah. Okay guys. Kita akan masukkan sikit serbuk. Sikit aja Okay. Dengar tu, the seasoning hot. Baru kita akan masukkan kita punya benda-benda yang lain. Oh, ni dry fry lah. Yes. Dry fry ya. If Ian can cook, Cik Pau so too. Okay guys, saya taruh bahan-bahan dia. Lepas side dish kita panggil. Okay, saya akan taruh. Dia masak sekejap je, tak lama. Sekejap berapa lama? Dalam 5 minit ke atau Baru 3 minit tadi. apa kita tambah lagi? Taruh balik. Tak boleh.
Baru 3 minit. Dah overrun. Okey, ini adalah masakan ringkas kepada Dek. Dek, Yelah. kita masak penat-penat. Ha, Mereka luar instant punya sudah siap makan. betul. Kurang ajar. Okey, matikan api. Kali matikan. Okey guys, saya ini untuk masakan khas untuk lelaki. Okey, untuk lelaki tak lagi. Mari. Ini. Sabarlah. Jangan gelojo. Aku potong. Kau potong tu dulu, cepatlah. Semua kau cepat balik. Ay, tuang air. Kau pegang. Aku potong minyak sikit lah. Tuang minyak. Boleh. Kasih je. Okey. Cuba. Belum kau siapa ni? Ada api? Ada. Ada. Macam mana nak on? Pusing lah bodoh. Dah. Ni. Sorry. Ini. Okay guys. Terima kasih kepada boleh share lagi live tu Lagi tak payah potong-potong. Umat dia. Apa ni? Okey, ni masakan saya untuk hari ni Saya tunjukkan anda. Okey guys, ini masakan saya untuk hari ni. Ringkas hanya untuk suami-suami ataupun bujang yang di rumah, isteri masa keluar dengan members pergi berkelah. Dia akan ni lah. Tambah lagi. Oh, panas. Perencang kau mana? Ada. Tak kiri. Tak apa. Aku dah kat sini tadi Ni. Gaul. Okay guys, kita sama-sama akan masak. Sabarlah, aku tengah potong. Ini kita basuh. Dek, ni benda sedap. Tak boleh share. Tak boleh. No call, no feed, no drama, no ease. No anything. Api kuat sangat dah, Dik. Tak apalah, kasih sikit angus lah, baru sedap. Ada mak. Okay guys, sorry. Topi Cik Pa dah putus. Kita baru nampak yang Cik Pa ni sebenarnya botak. Botak tapi tak bodoh ya. Kenapa? Kurang ni. Dik, banyak sangat dah. Air. Tak mau kering. Kering sangat. Minyak. Alah. Kan tak boleh libatkan lagi Pasal dia jatuh Dia keluar tapi dia lupa itu mic pada dia. Dia aromatik. Oh, banyak kuat rasa dia Okay guys, ini adalah resipi terbaru kita dan kita baru create. Semua mood dengan saya. Okay? Okay guys. Ini banyak simple untuk ibu-ibu yang berdarah. Hello. Hai guys, so tadi saya masak juga, okay? Nasi ambeng. Ini setakat nasi uduk. Sorry, lupa. Kita ada STM. Tengok dia orang. Makan kecil macam mampu. Alamak. Nak sikit. Nak. Tak sedap ni semua. Ni host of the day. Hangus. Kacau-kacau. Makan. Ingat orang belakang. Kodok tu sedap kan? Tak macam kebun lah macam ni. Oh, kan.
Okay guys. Basah. Taruh balik. Okay. Apa tadi tagline dia? Cooking with Kaya. Cooking with Okay guys, start and apa? Yara. Yara, kita sudah habis masak. Yara. Tangan. Lain kali kalau dah makan, lap tangan tu. Yang biasa. Ha? Kan tak bagus, tak elok kan orang tengok. Awal India ke Melayu? Malu dengan orang. Oh yelah, betul. Tengok celah-celah gigi, celah-celah ni. Kenapa kuning-kuning sangat tangan? Tangan kau yang ni. Tadi kau celup mana dia? Okay guys. Okay. Cakaplah. Cakaplah. Okay guys, ini adalah resipi yang kita baru create. Okay, namanya sambal beraneka rasa. Dilakukan oleh apa dia begini? Ya kan? Fish and chip. Fish and chip. Oh my god. Yara, sedap kah? Sedap. Tak serius? Host sini. Host sini. Tak boleh kita kena rasa host. You sebagai host, you dah kena kat sini. You nak kena rasa apa yang kita masak. Okay. Ini tadi I dengan Chef Odo ni masak. Tapi I tak bohong you. Rasa dia memang sedap. Seriously, you try. No, it's too oily. Okay, it's too oily, then I give you the non-oily one, okay? Dia tak nak oily kan? Deh. Okay, we don't give that one. That one we don't give. Very disgusting. Okay, you try this one. Kau macam nak kau pegang lah sendiri. Panas. Sini. Sedap, serius. No joke, it's going to be very, very, very nice. Dia nak try, kasih lah dia satu. Production nak rasa, kasih kan. Iyalah, biar dia ke bulu lah. Seriously, try. Nice, right? Honestly, be honest. Ini jujur lah ni masak kita sendiri, okay? Be honest. Oh, panas. Lambatnya. Agak masin sikit dan sikit. No, because we put tadi dengan perenca ada sikit. But if tadi ini ada banyak, it's going to be very, very nice. Okay. Okay. Edible lah. Huh? Edible lah. Wait, there's one more person yang kita nak kasih try. UPI assistant manager yang selalu orang kata tak ada function She don't like minyak-minyak. Where this one? Okay. Can you camera there? Okay. Ayo rasa sikit. Sedap. Nice kan? Is kita punya original recipe guys. Saya baru create. Presentation. This is my decoration. Ini macam bersepah. Flower. Okay guys. Sekarang ni host nak kena makan masakan kita. Yang ni tak boleh makan pasal apa? Non-edible. Asal. Pasal orang nak makan dia. Ini aku makan. Tapi ni Ini aku letak decoration. decoration. Okay, masih boleh lagi, masih edible. Dia tak sentuh. Tak sentuh, I put here ni. Okay, we don't call kita punya host. Dia punya production manager. Should be inside here. Alright? Correct. Yes, come production. Yes, please. Then after that, ini you kasih you punya production. I kasih apa assistant pula. Can. Duduk masuk. Day. You want first. Day. Harga. This is inside here is our new recipe. That is his recipe. Harga. Makan. Sedap serius. Dia main pilih dia nak apa Banyaknya. Rasa dulu. Sodok dulu. Ni, rasa mi. Ni. Hello. Belum habis cerita. Nak kena review. How's the food? How's the food? Mas explain. Explain. Awak kena explain. Yes. You Telan. You, I tak peduli nak muntah nanti boleh muntah.
You say not nice, my cooking not nice, not ni. I don't want to do next week. Okey. Sedap. Boleh try. Kena sogok sih. How many star? Laki bini sih. How many star? Oh, Pembohong 4 sih. out of 5. sen. Okay, you sana. I pay 10. You sana. Production? Padahal kau tak tahu kan. Kau punya turn. Hello, jangan aku tak tahu masak. Aku tahulah masak ni semua. Aku dah sedap rasa. Wait. Wait. Taste. Ya Allah. Macam mana you makan gitu? Berminyak tak kak? Okay, review. Okay, very nice. Out of 10, how many? 10 out of 10. 10 out of 10. Angkat bakul. Tak ada. Tengah lapar tau. Tak ada. Kau rasa aku punya. Kalau tak, pasal kau tak payahlah. You come here. Kau tak payah, kau tak payah. boleh. Tak boleh. Pasal kau tak payah. You come here. You put the food down. Orang nak gaduh apa pasal aku makan dulu. Okay, you taste first. Okay, she said 10 out of 10. But be honest, okay? Okay, be honest. I don't like people lying. Banyak minyak yang I'm the type of person very honest. Banyak minyak? boleh batuk balik air. Senang. Kalau nak kurang minyak, senang. Savory, less oily. Batuk balik aku. Rendah dekat. Ya. Boleh pakai tangan, tak ada masalah. Dah kurang. Minyak dah kurang. 7 ataupun 8. 7 or 8. Can okay, manager, awak boleh rasa. Since they say 7 or 8. Kalau dia kasih markah rendah, that means dia bias. Aku tak. Cik Pa yang masak tau. Be honest lah. Yang tu terlalu berminyak sangat. Ya, maybe too oily kan. Pasal tadi tuang banyak sangat minyak. Cik Pa dah cakap kurangkan minyak. Apa ni? Rasa sikit lah dia punya ni. Less oil, don't worry. My cooking all less oil. Okay? Ya, dia punya Sebati. ni sedap. Guys, Cik Pa champion of the masak, master chef. Tengok orang sebelah. Ya, kau nak makan tu sabarlah. Tunggu aku. Aku pun nak juga. Makan. Pas orang ambil lah. Okay. Thank you so much yang undi Okay, so tunjukkan yang apa ni. kuih tu korang pakai rencah apa. Okay. Honest for my kuih tiaw, I tak kasi tunjuk dia punya brand. Kau campur kan? Tak. Dia campurkan tadi. So dia beri sikit. So you mix lah. Okay. He mix but he add this one. But actually, korang tutup dia punya ni. Tunggu. Okay, rempah ni very nice. Honestly, if you were to ask me, rempah ni very nice. Pisang goreng paste. Yes, but it's not only for Mee Siam. If you taste properly kan tadi, Pakai kuih tiaw kuih tiaw is much more nicer. Mi kuning out. Okay, tadi kita ada campur sikit yang ni dengan juga ni. Then kampung, nasi goreng kampung punya perencah lah. But kalau nak tahu DM lah pasal kita tak boleh sebut pasal dia punya brand. Honestly tak boleh. So we are not sponsored by their brand. So we just show lah. So kalau gitu selalunya kalau Cik Pa masak, Cik Pa tak makan. Tapi kali ni Cik Pa masak dengan dia, pasal tangan dia pun ada. Tapi tiba-tiba rasa sedap pula. Cuma tadi kalau ni banyak, memang sedap. Honestly memang sedap. Tadi dia punya terlalu banyak minyak. Cik Pa kasih masakan ni, pasal dia campur air, badan tak boleh campur air. To be dry. Cik Pa kasih Cik Pa kasih 10. Memang sedap. Cuma ada air. But it's a bit masin. Tiba-tiba ada nasi Dah lah, tinggalkan aku sikit lah. Okay, lah, aku tak suka sangat odok. Odok masin. No, Dah. okay. So, untuk Cik Pa, this is nice. Okay? Kita tiba-tiba just have the idea, kita campak semua masuk dalam. Nak bawang mana, jadi mana. Makan nasi putih tak? Kena. Kena. Kalau kena nasi lemak lagi sedap. Nasi uduk. Tak, ni kalau Ni nasi uduk. nasi hidup. Uduk. Hidup kau. Ni nasi uduk. Nasi bodok. Uduk. Dek. Sikit dah.
Dia kalau kena nasi lemak memang sedap. Perentangnya ini, Tapi ni tempat masak. kalau kamu semua di dalam mau goreng-gorengan macam ini kan, semua boleh tau. Boleh. Bisa diatur ya Pak. Tiba-tiba. Kau mana satu ni? Penat lah aku. Karakter satu jangan tukar-tukar. Okey. Okey. Wah. Okey. Okey. Apa okey? Cakap. Barang sesiapa Barang sesiapa. Oh, ni macam lipat-limat lah. Silakan. barang sesiapa yang ingin dan masakannya sedap, rasa berkualiti tinggi seperti saya. Pada lap mulut kalau masuk hidung panas tu. Pedas. Pedas. Okay. Many the thank you to our host invite me. I'm from ambilkan gula-gula tu sikit. Ada gula-gula sikit. Buka betul-betul lah. Buka lah. Once you go black, You will never go back. yeah. So, ini patut tadi dia keluar. You buka slow sangat. Oh, slow sangat. Tapi tak apa. Ada bunyi Dia ada bunyi, dia benda gini. Okey. Barang Okey, lagi sekali. Nak surprise-kan I kan. Surprise lah. Lain sekali. One more time. One time. Dia buka macam mana? Buka, tapi pandang sana, jangan pandang sini, masuk dalam. Pandang atas. Atas tak boleh. Atas boleh. Okey, ni apa gula-gula? Gula-gula. Okey, thank you kasih Cik Pat gula-gula. Welcome. Terbang. Okey. Sekarang, masak sudah. Makan sudah. Tidur belum? Sekarang tidur? Sekarang kita tidur? Sekarang jam berapa tidur? Sekarang tidur. Okey. Tadi sebentar. Tadi sebentar. Apa mau cakap tadi sebentar? Cakap aja lah. Tadi sebentar tadi. Tadi sebentar tadi. Okey. Tadi sebentar tadi. Okey. Memang kau pecah. Alah, rasa bilayan lah. Tadi sebentar. Dek.